Ni dia, sebuah smartwatch terbaru di tahun 2026 dari jenama popular Lenovo, iaitu Lenovo Watch Fit dengan hanya berharga 100 lebih sahaja. Lihatlah perbezaan ukuran kadar denyut jantung atau heart rate antara sensor dari Lenovo Watch Fit dengan satu lagi jenama terkenal yang berharga 1,000 lebih. Tak jauh beza kan dia punya ketepatan kiraan sensor heart rate dia? Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang smartwatch terbaru dari Lenovo Watch Fit ini, jom kita tengok dulu video buka kotak untuk melihat apa yang kita akan dapat jika kita membeli smartwatch ini. Aplikasi yang digunakan oleh Lenovo Watch Fit ini ialah Len Health Life, yang mana ianya sangat friendly user dan mudah untuk digunakan. Tak complicated sangat. Jika kita slide ke kanan, akan memaparkan aktiviti utama seperti steps dan aktiviti, kemudian ada paparan masa tidur kita, kemudian heart rate dan ada button tambahan untuk kita custom aktiviti yang ingin dipaparkan. Seperti smartwatch yang lain, untuk menukar paparan watch faces pada smartwatch ini dengan menekan lama-lama dan beberapa paparan pilihan tersedia. Kita juga boleh install watch faces dari aplikasi bawaan Lenovo ini yang tersedia lebih 100 jenis watch faces secara percuma. Jika kita slide dari kiri, akan memaparkan menu ringkas ke setting, paparan cuaca semasa dan heart rate. Untuk menu dari atas ke bawah, akan memaparkan notifikasi atau message dari smartphone kita. Jika kita menekan button atas, akan keluar paparan segala smartwatch ini seperti aktiviti sukan, setting, kalender, jam, alarm dan banyak lagi. Button atas ini juga berfungsi untuk scroll menu dengan cara memusingkan ia. Terdapat banyak jenis sukan. Bayangkan jika aktiviti sukan bola sepak pun ada, apatah lagi sukan-sukan yang biasa seperti jogging, brisk walk, hiking, basikal dan tentu semua ada. Jika kita menekan button sebelah bawah pula, paparan shortcut ke menu Bluetooth, alarm dan beberapa setting yang lain. Seperti smartwatch yang lain, Lenovo Watch Fit ini dilengkapi dengan calorie tracker, heart rate tracking, music player, phone call, sleep monitor, notifikasi dari smartphone dan lain-lain. Sekarang, mari kita lihat spesifikasi smartwatch ini. Skrin smartwatch ini menggunakan paparan AMOLED HD display dan ia didatangkan dengan bateri berkapasiti 300 mAh dan boleh bertahan sehingga 10 hari jika kita tidak mengaktifkan fungsi-fungsi seperti GPS, always on display, music, notifikasi panggilan dan aktiviti sukan yang menggunakan GPS. Frame smartwatch ini diperbuat dari zinc alloy vacuum plating, manakala strap dari jenis silicone strap yang lembut dan rasa premium. Yang menarik, smartwatch ini menyokong sistem fast charging dengan didatangkan charger magnetic fast charging. Lenovo Watch Fit ini waterproof dengan menggunakan water and dust resistance IP68, membolehkan smartwatch ini kalis air. Selain dari water resistant dan fitness activity monitoring, ciri-ciri lain yang terdapat pada smartwatch ini ialah terdapat built-in speaker, built-in mic, touchscreen, calculator, tempered glass, alloy CNC, sleep monitor, music player, music control, voice control, video recording, phone call, text message, kids tracker, clock display, blood oxygen monitoring dan skin temperature. Yang menarik, smartwatch ini boleh dijadikan remote pada fungsi kamera smartphone kita. Boleh dijadikan remote untuk play atau pause music pada phone kita juga. Secara kesimpulan, Lenovo Watch Fit ini mampu memberi saingan kepada smartwatch yang lain, terutama yang mahal, kerana harga pasaran bagi smartwatch ini di bawah RM200 dengan menampilkan pelbagai fungsi premium yang terdapat pada smartwatch yang mahal. Dengan kualiti smartwatch yang baik dari segi fungsi, paparan skrin, reka bentuk, ciri-ciri teknologi terkini, strap yang sangat lembut dan berkualiti, rasa mahal bila dipakai, apatah lagi dengan berat 35 gram, menjadikan smartwatch ini rasa sangat premium bila dipakai. Ditambah pula, ia berjenama Lenovo.
Jika anda ragu-ragu dengan smartwatch jenama lain yang tak popular, yang murah, baik beli smartwatch Lenovo ini kerana waranti untuk smartwatch ini selama 1 tahun diberikan kepada pengguna.